Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni my wife dia nak masak kari kambing. Okay, ini adalah bahan-bahan yang ditumiskan. Kita ada daun pandan, daun kari, halia, bawang merah dan juga bawang putih. Bunga 3 sekawan. So kita akan tumiskan sampai naik wangi bau dia. Pandan ni adalah nak bagi dia wangi. Dah ada kari pun wangi lagi. Ni style kari kambing TikTok. Resepi TikTok. Okay, so tumis sampai naik bau ya. Okay, mari kita lihat bahan-bahan kondimennya. Kita ada potato. Potonglah dadu besar-besar sikit. Dan kita ada kambing. Kambing biasalah 600 gram. Dapatlah, bolehlah rasa. Sebab tu kat mamak dia mahal. Dia sikit dia kecut. Tapi kita orang sebenarnya, kita orang rebus dulu menggunakan rice cooker. Sebab kita orang tak ada pressure cooker. Ni air rebusan kambing. Jangan buang airnya. Sekejap lagi boleh guna. Oh, kita tengok lagi. Kita ada air asam jawa. Yang digunakan air kowe. Jadi korang mesti ada kowe untuk membuat air asam jawa. Kari ni 4 sudu, kari daging. Chili paste. Chili paste, gabung sekali. Ikut pedas lah. Gabung sekali. Okey, gaulah dia. Sambil nyanyi lagu Aku Romeo, engkau Juliet. Okey, gaul sampai wife saya terhiris jari dia tadi. Dia terlalu nak perform, terhiris jari. Tak nampak, tak boleh fokus pa. Tak boleh fokus. Dia kecil sangat luka tu. Terlalu kecil. Sakit. Denyut-denyut. Itulah orang perempuan kalau masak bagi-bagi ya. Kalau kari nak sedap, minyak kena lebih sikit. Kalau minyak dah lebih nanti dah siap masak, buanglah minyaknya. Itulah. So, perempuan ni dia tak boleh stres. Kalau dia masak stres adalah terpotong tu, terpotong ni, terhiris hati. Tak shopping yang gini. Stres. Awal bulan boleh stres guys. Ni selama awal bulan ke akhir bulan boleh jadi gaduh ni guys. Okay, so masukkan segala. Ni masukkan curry paste. Curry paste. Aduh. Panas. So, kari ni sudah dicampur dengan cili guys. Belum lagi. Cili ada dalam. Belum guys, belum. Kita sampai kari ni pecah minyak yang garing. Tapi make sure jangan sampai hangus, nanti pahit guys. Ya, api kena jangan terlalu kuat lah. Kalau mengikut Chef Wan yang berkata tidak boleh hangus. Atau minyak kena lebih sikit supaya tak hangit, dia tak kering hangit. Dengar. Nanti dah habis masak, barulah buang minyak tu kalau ada terlebih-lebih lah. Kalau kurang minyak tak sedap. Masalah kita masak untuk kolesterol. Ya, minyak kolesterol for life. Pergi jogging. Okay, kacau. Sekarang adalah proses untuk memasukkan cili. Kita orang selalu buat cili paste siap-siap. Bukan kita orang, my wife. Saya sebenarnya tak buat cili paste ni. Kita kena puji dia. Husband saya sekarang ni tak masak dah. Saya dah penat nak layan kerana student. Jadi wife dia nak masak. Kita dah stres dah. Tak dia masak. Dia tak nak tolong masak dah sekarang ni. Inilah, lelaki berubah. Okay, masukkan cili paste. Sampai dia pecah minyak. Sebenarnya korang nak tahu korang masak ke sedap, nampak? Belum masak pun dah macam sedap. Kita kena puji bini kita. Puji. RM50. Gau. Sebab kentang kita nak masuk cepat empuk, kita masukkan. Dah pecah minyak dah. Nampak? Kentang. Kena awal sikit lah. Tak naklah dia keras. Sebab daging kambing ni dah rebus. Jadi tak lama tu masak nanti. Dengar tu. Dapat sesuatu? Dah pecah minyak. Okay. Untuk memeriahkan suasana, kita akan masukkan highlight of the day. Daging. Tapi jangan makan banyak sangat ya. Nanti korang pening kepala. Ni macam makan cita-cita roti boleh lah. Sikit gambar-gambar. Kecilkan api ya. Dia hangus. Tambah minyak kan. Tambah minyak lagi guys. Nampak guys. Tak payahlah. They are calling for unsaturated. Fat. Okay, minyak sebenarnya adalah lemak unsaturated je.
Tak ada cecair pada suhu bilik. Lemak yang saturated tu macam mentega dan sebagainya. Okey. Kita belajar sains sikit je. Ini masukkan air. Lepas tu kita masukkan air asam jawa. Air asam jawa guys. Kacau lah air asam jawa. Jangan risau kalau korang terlebih kuah. Jangan risau. Sebab kentang tu adalah ejen pemekat. Dia akan menyerap kuah tersebut. Cik macam betul je. Masuk suun boleh? Suun. Apa-apa yang starch based, so dia akan memekatkan lah. Termasuk biji. So kita akan membiarkan dia mendedeh. So siaplah. Selalu kalau awak tengok video saya takkan sampai habis tau. Tak nak tahu hasil dia, korang masak Belum masuk sendiri. kari lagi. Korang masak sendiri kalau tahu. Kejap. Kari apa pula? Baru masuk santan lagi. Okay. Dia tak bagi end guys. Ni masukkan garam lah dulu. Okay, garam guys. 2 sudu kecil. Dan kita akan masukkan perasa. Okay, perasa berapa sudu? 1. Dah. 1 sudu. Kalau banyak-banyak nanti botak guys. Okay, as a complimentary, kita orang belah my wife also ada buat acar guys. Acar timun. Okay, ini adalah acar mentimun. Cuma dia lacking satu guys. Patutnya pakai cili merah. Cili merah tak ada kat rumah. Jadi Guna warna apa aja dia je. hanya kuning dan juga hijau. Ini bukan resis je. Purple tu ada. Purple. Okay lah, adalah Bawang. bawang. Dia tak suka bawang. Kalau kita orang Bangla ni suka bawang guys. Okay, sekarang mendidih guys. Bila dah mendidih, taruh santan siap guys. Sebab daging dah lembut guys. Santan dah lembut guys. Okay guys, kita end dulu guys. Bye-bye guys. Selamat mencuba. Jangan lupa letak santan. Kalau tak ada santan ni, kita tak boleh sebut lah kari apa, nanti viral. Kalau tak ada santan ni namanya kari K. Kalau ada santan tu, sari M. Satu Okay. kot. Inilah Satu kara. ke dua? Satu lah. Kita menggunakan kara. Sebab rasanya seperti santan biasa. Santan ori. Pastikan ori baru beli. Sebenarnya berlaku satu kesalahan yang Abang, fatal aku ya macam. guys. Bila buat video ni ada berlaku satu kesalahan yang fatal. Kita kena masuk air daging sepatutnya. Dah jadilah selambak. Tapi bolehlah nama-nama sikit lah. Nampak? Kita Nanti masak set lah. ni, kita macam buat eksperimen. Nanti dia set. Kalau kita fail, kita cuba mengatasinya menggunakan cara yang lain. Bang ni buat video. Dah salah. Jadi kuah ni boleh makan satu kampung taman. Tunggulah dia sampai set. Okay guys. So benda pun dah jadi. So kita end je lah. Okay bye. Assalamualaikum. Nantilah. Nanti kejadian dia tunjuk lah. Tak apa. Cantik. Tak apa guys. Tak payah kejadian. Nampak hati abang. Tak adalah. Okay lah ni. Awak end dulu. Panas lah phone ni. Okay bye. Assalamualaikum.